Dengan 5 dinar ini, cukup untuk anda tunaikan umrah. Jika anda simpan 1 gram sebulan, anda boleh letakkan target untuk tunaikan umrah dalam masa 2 tahun. 5 dinar ini beratnya 21.25 gram dan berketulinan 999.9. Hari ini harganya sekitar RM10,000 dan saya percaya 2 tahun akan datang nilainya akan semakin meningkat dan pastinya masih cukup untuk anda tunaikan umrah. Penyimpan emas rata-rata lebih cepat dapat tunaikan umrah berbanding dengan yang simpan duit di dalam bank. Kerana simpanan di dalam bank lebih berisiko tinggi untuk digunakan atas sebab lain. Sama juga, kos umrah setiap tahun pasti akan meningkat. Dengan peningkatan kos ini, simpanan emas dapat mengekalkan nilai kos umrah anda bila tiba masanya nanti. Jadi, mari simpan target untuk tunaikan umrah dan mula menabung 1 gram sebulan bermula sekarang. Anda boleh isi borang biru sign up di bawah untuk saya daftarkan akaun simpanan emas Get Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.